sebenarnya I yang pasang CCTV ni. Okay, I admit, I pasang. Macam mana you masuk rumah ni? Kan my mum ada spare. And again, please, jangan libatkan mama dalam hal ni. You pasang sebab apa? Sebab I suka you. What? Ya, I suka you. I suka sangat suka sampai I tahu you balik kampung pun. And I pasang CCTV tu untuk I tengok you're not here. And I felt lonely. Sini, Rin. You masuk rumah ni tanpa kebenaran, you pasang CCTV. Ni dah kira langgar orang punya privacy, Rin. I boleh buat report tau. Betul. Why not? Sebab I tak salah. What? Ya, I salah tahu. I minta maaf. Tapi I just want to see you every day. Tapi satu ni je. Tak banyak pun. So you takutlah sekarang ni? Tu yang nak tanya tu. Kan best kalau hidup macam ni hari-hari. I sebahagia. Sebelum ni tak bahagia. Tak. I mean bahagia. Tapi tak bahagia macam mana I bahagia dengan you sekarang ni. No. Kalau boleh I nak macam ni dengan you forever, boleh? Of course boleh. I just takut kalau ada penghalang. Halang. Ya. Kalau ada penghalang, kita hadap sama-sama. Janji jangan tinggalkan I langsung. Patutnya I yang cakap macam tu. I yang takut. You yang tinggalkan I. Yalah. Dah sayang semua, tiba-tiba kena tinggal pula. Halo. Hello, Abang. Abang kat mana? Ila check tracker tapi tak dapat. Abang off GPS ke? GPS ada problem sikit yang itu yang abang off tu. Abang tak jadi balik rumah Mak, kenapa tak bagi tahu? Nasib baik Ila call Mak. Abang tahu tak Ila risau? Ya, sorry. Abang ada kerja, itu yang tak sempat nak beritahu tu. Sayang, sorry. Kerja? Takkanlah hujung minggu pun kerja. You. Janganlah marah. Sorry lah. Wife I yang call, bukannya perempuan lain pun. Sorry. Boleh tak every time kalau kita keluar ke apa benda, off handphone tu? I tak sukalah kena kacau-kacau macam ni. Takkan nak off phone, apa-apa emergency orang kau tak dapat macam mana? Itu je alasan you kan? Punyalah banyak alasan-alasan lain you boleh buat. Itu juga you nak buat. Saya pun dah rasa. Okey. I janji. Tak buat dah, I tak tengok phone. Malam ni tak tengok langsung. Okey? I tak tepi phone. I tengok you je. Malam ni I janji I tak tengok phone. Right, come on. Ya. Yeah. Bukan every night you selalu video call dengan wife you. Tengok semua benda tahu. Tengok CCTV. Kan?